So kita on yang pertama. Nampak? So yang ni orang boleh nampak kita lah. Okey. Dia flashing tau. Okey, kedua. Dia akan hidup je. Okey, dia akan hidup je. Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, kat depan saya ni ada ADV 160. Okey, motor ni masih baru lagi. Okey, so kedatangan customer ni daripada Sungai Buloh. Dia tinggalkan motor dia. Okey, nak jadikan cerita sekarang ni musim hujan, saya pula demam. Nak tak nak saya kena siapkan juga. Masih lagi boleh buat kerja. Jadi saya siapkan lah. Okey. Okey. So customer datang nak pasang spotlight. Okey, spotlight macam biasa. Okey, dengan lampu reflektor tu kita akan tukar dekat belakang, dia jadi lampu lah. Okey, so kita akan letakkan dekat sini. So nanti dia akan boleh berlampu. Dia boleh berlampu dan dia boleh, macam mana nak cakap dia boleh berlampu, dia boleh menyala saja dan dia boleh blinking. Itu kelebihan dia untuk lampu ni. So nanti kita tengok selepas siap pemasangan ADV 160 ni, apa, pemasangan spotlight dan lampu belakang. Okey. Okey, so alhamdulillah kita dah pun siap buat pemasangan spotlight dan lampu reflektor dekat belakang tu. Okey, dia bukan lampu reflektor lah, saya nak panggil lampu indikator lah. Saya pun tak tahu lah, lampu belakang lah. Okey, customer ni ada cakap mula dia nak pasang spotlight kat belakang. Okey, saya fikir kalau kita pasang spotlight kat belakang boleh. Okey, pasang seketul je kan. Saya risau buta mata orang ni. So saya cari juga barang yang boleh menyenangkan pengguna jalan raya yang lain juga, dan dan tuan motor ni jugalah. Okey, so macam biasa untuk spotlight kita letakkan dekat sini. Okey. Okey, memang cincin ngam-ngam je. Spotlight dengan saya untuk ADV kita memang ngam-ngam. Okey. Okey, so kedua. Lampu ni. Tak nampak macam standard kan? Macam standard. Okey. So, kita on. Okey. So, kita on yang pertama. Nampak? So, yang ni orang boleh nampak kita lah. Okey. Dia flashing tau. Okey, kedua. Dia akan hidup je. Okey, dia akan hidup je. Okey. So, fungsi dia ada dua. Okey, switch kita letakkan dekat sini. Switch kita letakkan dekat sini. Okey, tengok balik. Okey. Baru kita off. Okey. Okey, so itu satu. Okey, untuk spotlight. Okey, macam biasa button ni berada dekat sini. Customer ni banyak jalan malam lah saya rasa. Okey. So dekat sini ada lampu. Okey, kita boleh tahu spotlight kita hidup ataupun tidak. Boleh nampak Okey, bila kita on kan dia akan hidup. Okey, so macam biasa saya beritahu untuk ni ada lampu warna kuning. Nampak? Tu ni. Okey. Tak mengganggu apa-apa. Spotlight pun ngam-ngam dekat situ. Okey. So kedua, dia ada flasher. Okey, dia ada flasher. Okey, dari ini. Okey, dia ada flasher tau. Itu yang penting. Okey. Okey, so itu sahaja untuk ADV 160 kali ni. Customer daripada Paya Sungai Buloh. Okey, so dia hantar motor ni awal-awal. Okey. Sebab dia tak ada masa, jadi saya cakap boleh, tapi tengok waktu lah saya akan buat. Kalau ikutkan dia punya janji ada 3 hari, hari Isnin, so dia hantar hari Sabtu. Jadi saya kata tak kisahlah, tapi tunggu sampai siap lah. Dan okay, kalau ikutkan dia janji hari Isnin nak datang pasang. Okay. Tapi dia hantar hari Sabtu. Jadi kena keliling giliran dia lah untuk hari Isnin ni. Jadi saya pun buat hari Isnin juga, dengan demam-demam macam ni, masih boleh buat kerja. Okey. So itu sahaja untuk ADV 160 ni. Okey, kepada anda luar sana yang berminat nak buat pemasangan electrical, aksesori electrical kat motor. Okey, macam saya beritahu pemasangan dengan saya tiada pemotongan wire, tiada curi karen. Jadi kalau ada masalah apa-apa berlaku, dia akan berlaku dekat aksesori saja. Okey. Okey, so itu sahaja. Okey. Ciao.